Hello semua, selamat datang ke AutoTech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang semakin hangat dalam dunia automotif Malaysia, kemungkinan Perodua Kancil 2025. Perodua Kancil adalah salah satu kereta bandar paling ikonik di Malaysia, pertama kali diperkenalkan oleh Perodua pada tahun 1994. Ia cepat menjadi pilihan utama rakyat Malaysia kerana saiznya yang kompak, harga mampu milik, dan kecekapan bahan api. Kancil terus berada di pasaran sehingga tahun 2009 sebelum digantikan oleh Perodua Viva dan kemudiannya Perodua Axia. Walaupun Kancil sudah tidak lagi dikeluarkan, ia masih mempunyai tempat istimewa dalam hati ramai rakyat Malaysia. Dengan peralihan industri otomotif ke arah kenderaan elektrik EV, semakin banyak spekulasi dan minat terhadap kemungkinan Kancil versi moden, terutama sebagai kereta elektrik bandar. Namun, sehingga tahun 2025, Perodua masih belum mengumumkan secara rasmi tentang kebangkitan semula model Kancil. Walaupun tiada pengumuman rasmi daripada Perodua, konsep Perodua Kancil EV telah menjadi perbualan hangat dalam kalangan peminat otomotif dan pereka. Beberapa rekaan konsep telah muncul, termasuk yang dihasilkan oleh Saharudin Design. Rekaan ini memperlihatkan interpretasi moden Kancil, dengan rekaan kompak yang lebih futuristik. Kancil EV yang dibayangkan ini direka sebagai kereta elektrik bandar yang mampu milik dan praktikal, sesuai untuk kegunaan harian di kawasan bandar. Walaupun reka bentuk ini hanyalah imajinasi, ia menunjukkan permintaan yang semakin meningkat untuk EV kecil dan bajet di Malaysia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk subscribe AutoTech Malaysia dan tekan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas kemas kini terkini mengenai Perodua, EV, dan masa depan industri otomotif di Malaysia. Berikan pendapat anda di ruangan komen, adakah anda ingin melihat Perodua Kancil kembali sebagai EV? Perodua telah mengakui peningkatan minat terhadap kenderaan elektrik dan telah mengumumkan rancangan untuk melancarkan EV pertama mereka pada tahun 2025. Namun, mereka masih belum mendedahkan sama ada EV ini akan menggunakan nama Kancil atau menjadi model baharu sepenuhnya. Memandangkan kejayaan Kancil sebagai kereta bajet untuk rakyat, membangkitkannya semula dalam versi EV mungkin menjadi strategi yang bijak bagi Perodua. Pasaran otomotif kini bergerak ke arah kelestarian, dan banyak pengeluar sedang berusaha menghasilkan EV mampu milik untuk pasaran membangun. Jika Perodua memperkenalkan Kancil EV, ia boleh bersaing dengan model seperti Wuling Air EV, yang semakin popular di Asia Tenggara kerana saiznya yang kecil dan harga berpatutan. Sekiranya Perodua Kancil EV benar-benar menjadi kenyataan, ia mungkin akan dibina menggunakan platform ringan dengan bateri kecil untuk mengekalkan kos rendah sambil menawarkan jarak pemanduan yang praktikal untuk kegunaan bandar. Ia mungkin dilengkapi dengan rekaan dalaman minimalis, paparan digital moden, sambungan pintar, dan ciri keselamatan asas. Dengan iklim panas Malaysia, sistem penyaman udara yang cekap juga perlu dipertimbangkan supaya tidak menjejaskan prestasi bateri. Sasaran utama untuk kereta ini adalah pembeli kereta pertama, penduduk bandar, dan mereka yang mencari kereta kedua yang ekonomi untuk perjalanan jarak dekat. Walaupun belum ada kepastian, idea tentang Kancil EV adalah satu konsep yang menarik bagi industri otomotif Malaysia. Kancil asal diperkenalkan sebagai kereta mampu milik untuk rakyat, dan versi moden dalam bentuk EV boleh memainkan peranan yang sama dalam era mobiliti elektrik. Jika Perodua mengambil keputusan untuk menghidupkan semula Kancil, ia boleh membantu mempercepatkan penggunaan EV di Malaysia dengan menjadikannya lebih mampu milik dan mudah diakses. Sehingga ada pengumuman rasmi, kemungkinan Perodua Kancil EV masih menjadi spekulasi dan harapan bagi peminat kereta di Malaysia. Itu sahaja untuk video kali ini. Jika anda suka topik ini, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe AutoTech Malaysia untuk lebih banyak kemas kini menarik tentang dunia otomotif dan EV. Jumpa anda di video seterusnya.